Okey guys, jangan lupa datang ke Bazar Ramadan East pada pukul 5 hingga pukul 7. Tengok. Jadi jangan lupa meriahkan. Ada macam-macam menu, ada roti john, ada boko ubi, ada air kocok, ada nasi ayam kunyit, ada pandi, bubur nasi, nasi butter, ayam grill ada popia carbonara, ada tahu bergendil. Jadi singgah-singgahlah dulu. Jangan tengok tolonglah beli. Gerai Ridwan. Okey Ridwan, cerita sikit apa yang awak jual hari ni? Okey, saya ada jual air kocok ni dari Thailand tau. Kita bagi sekali dengan paper bag, boleh kekal sampai berbuka ais dia. Okey, Ridwan, ramai tanya, berapa ringgit ni? Nampak macam menarik dia. 400 baht bersamaan dengan RM4 Malaysia. Okey, kepada semua warga boleh datang ke kedai Ridwan dengan harga RM4. Boleh dapat teh dengan balutan Thailand punya. Sodahut juga. Ha? Sodahut RM3. Okey, sodahut RM3. So air kat sini murah je. RM4 dan RM3. Okey, kita pergi kepada gerai yang kedua. Awak jual apa ni? Nampak meriah sangat ni. Alhamdulillah dapat rezeki sikit. Saya jual ayam goreng, wedges. Tapi boleh nasi, boleh air. Kita orang buat combo kan? Combo RM10 dapat semua. Tapi boleh pilih antara nasi ataupun air macam tu. Masya Allah, berat. Kalau kita tengok kat sini, ayam goreng pun dia dah habis dah. Nasi pun balut dengan packing rambling. Bukan biasa-biasa dah. So korang yang tengok ni boleh pergi sekali tau. Sekarang kita bersama dengan Southern Roti John. Okey Kak, boleh saya introduce sikit? Boleh saya introduce sikit? Okey, Akak jual apa hari ni Kak? Jual roti john dan air jagung. Okey, hari ni Akak jual roti john ayam dan daging dan air jagung botol. Padu pula ni. Nampak ni, pekat, ikat dalam beliau dah. Kalau minum ni mesti rasa nak lagi. Jadi berapa ringgit ni Kak? Kilo. Okey, so kat sini pun kita boleh nampak dah harga dia RM10. Kalau kita tambah cheese, RM14. Jadi korang semua jangan buat-buat tak nampak ni. Kedai roti john ni ramai jadi dekat pasar. So boleh datang kat sini ya. Kedai Ustazah Lili. Ada jual apa kat sini? Cili oil, pan mi dan bubur nasi. Jadi kalau korang semua nak dapatkan, boleh datang kedai yang keempat. Okey? Terima kasih. Kedai Cina. Okey. Apa menu special kat sini bang? Buffalo chicken lah. Buffalo chicken. Jadi kalau sesiapa yang mencari buffalo chicken, boleh datang ke gerai kelima. Ada macam-macam yang meriah. Ayam kurma, kari, ayam kicap, masak lemak cili api dan ayam bakri. Okey, kat sini ada ayam masak merah, ayam masak kurma, ayam gulai, ayam kicap, ayam masak lemak dan paprik ayam. Jadi penggemar ayam boleh datang ke gerai yang ke-5. Okey bang, terima kasih selamat menjual. Teruskan dengan gerai yang ke-6. Okey Kak. Jual apa ni? Nampak meriah? Nasi kunyit, ayam kunyit. Jadi siapa penggemar ayam kunyit, boleh datang ke gerai yang saya tengah berdiri ni. Nampak? Boleh datang sini. Meriah Tengoklah boleh buka Kak. Bau dia pun syahdu. Menyengat di hati. Cuba tengoklah. Okey, jadi siapa yang minat dengan ayam kunyit, boleh datang ke gerai Kak Raja. Contohnya. Okey Kak, nampak busy kira duit tu. Betul Kak? Boleh ganggu ke? Boleh. Lagi mana lagi? Okey, hari ni jual apa? Okey, hari ni saya jual popia carbonara dan promote. lychee, anggur lychee. Siapa-siapa nak tak? Boleh datang ke gerai 04. 3 biji RM5 sahaja. Murah dan besar bas. Okey, siapa? Semua yang sini dengan sini. Okey, siapa nak dapatkan nasi ayam bakar dan juga air strawberry Cameron Highland kan? Boleh dapatkan di gerai ke-10. Tagline dia, ye sedap. Okey, itu dia terima kasih. Apa
Cik Nan, ye sedap. Ye sedap. Boleh. 1, 2, mula. Okey, mari. Kami akan menjual Bergedil, Pop Gedil dan juga pop yang akan berdarah. Memang sedap, isi penuh dalam, okey? Kalau agak cuba, belum ke okey? Kita ke gerai yang second last. Okey, ni gerai apa ni? One eternity later. Dengan chicken tender. Kepada Khairul Amin, saya buat jadi. Saya ikut steps, memang jadi. Okey, kat sini ada jual TS cincang dan juga chicken tender. Ada RM10 satu set. Satu set tu boleh dapat berapa tu? Ada 4 pieces besar-besar ayam dia. Ada 4 pieces besar-besar ayam dia. Besar mana? Okey, hari ni awak jual apa ni kawan-kawan? Okey, hari ni kita ada jual 3 benda. Yang pertama, kita ada potato balls. What is potato balls, guys? These balls are handmade by our akak-akak cantik-cantik. Sekali korang makan, korang terus nak minta nombor akak tu. Second, what we have is what we call inopia. What is inopia, guys? Inoki campur popia, kita gulung-gulung. Kita bagi 3 jenis sos tau. Sos cheese ada, sos mayonnaise ada, sos chili ada. Last but not least, bila makan, kita mestilah haus kan? Kita ada air Oreo Malia. Siapa Malia? Siapa Malia? Saya! Korang tolonglah beli. Saya buat dengan pempas pula sedap punya. Trust. So kalau korang nak beli, korang boleh datang gerai nombor 14. Okey, harga potato balls 10 biji RM3. Murah kan? Enopia kita 3 rolls, 4 rolls. 4 rolls RM3 juga. Cumanya air kita RM4. So kalau berminat boleh datang gerai 14. Thank you.